dan selamat datang ke channel Cikgu Ruf untuk subjek Matematik tahun 4. Hari ini Cikgu akan mengajar anda bagaimana untuk menukarkan unit masa melibatkan abad, dekad dan tahun. Okey, jadi murid-murid kita akan lihat hari ini kita akan belajar tukar unit masa. 3 unit masa akan terlibat dalam pengajaran hari ini adalah abad, dekad dan juga tahun. Jadi hari ini murid akan belajar 3 rumus, iaitu 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 abad sama dengan 10 dekad dan 1 dekad sama dengan 10 tahun. Murid perlu ingatkan 3 rumus ini apabila murid membuat penukaran unit masa melibatkan abad, dekad dan juga tahun. Baiklah, kita akan lihat soalan nombor 1. Soalan 1 melibatkan penukaran dekad ke tahun, iaitu 3 dekad sama dengan berapa tahun. Di sini kita nampak unit yang terlibat adalah dekad tukar ke tahun. Untuk rumus yang tadi kita dah belajar, 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi murid tengok di sini, kita nak tukar dekad ke tahun. Untuk menukar dekad ke tahun mengikut tips di sini adalah darab 10. Sebab dekad besar, tahun kecil. Jadi bila besar tukar ke kecil adalah darab. Dan kecil tukar ke besar, murid kena ingat adalah bahagi. Jadi dalam soalan ini adalah darab 10. Jadi murid boleh tulis 3 dekad darab 10 tahun. Jadi kita akan buat dalam bentuk lazim. Ini adalah sifar 3 yang cikgu bagi kepada murid, di mana sifar darab 3 adalah sifar. 1 darab 3 mengikut sifar adalah 3. Jadi 30 ini adalah unit tahun. Jawapan 3 dekad sama dengan 30 tahun. Soalan kedua melibatkan pertukaran tahun ke dekad. Kita tengok contoh soalannya. 37 tahun sama dengan berapa dekad, berapa tahun. Mengikut soalan ini, kita nampak unit masa tahun tukar ke dekad. Dan tetap juga kita pakai rumus yang sama. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Tapi sekiranya kita mengikut tips di sini, tahun tukar ke dekad adalah bahagi. Jadi murid kena ingat soalan ini adalah bahagi. Kita nampak juga satu ruang di belakang dekad ni adalah untuk menulis jawapan tahun. Jadi kita tahu jawapan ni mungkin adalah baki untuk jawapan yang kita akan dapat nanti. Baiklah, kita tulis 37 bahagi 10. Sama juga murid kena letak dalam rumah operasi bahagi, di mana 37 akan letak di dalam dan 10 akan letak di luar. Cikgu bagi sifar 10 di sini dan kita nampak 37 ni dekat dengan 30. Jadi murid kena tulis 30 di bawah dan kita tulis 30 ni di tempat 1, 2, 3. Jadi kita letak 3 di atas. Kemudian murid perlu tolak di sini. 7 tolak sifar adalah 7. 3 tolak 3 adalah sifar. Jadi kita nampak jawapan 7 di sini adalah baki. Di mana sekiranya kita lihat balik jawapan 3 ialah dekad, jawapan 7 adalah tahun. Jadi kita tahu bahawa 3 akan letak di sini dekad dan 7 akan letak di belakang tahun. Ini akan membawa jawapannya 37 tahun sama dengan 3 dekad 7 tahun. Baiklah, sampai sini murid-murid ada apa masalah? Sekiranya murid ada masalah, murid boleh ulang balik video ni dan lihat semula. Kita akan sambung kepada penukaran unit melibatkan abad ke tahun.
Soalannya, 2 abad 9 tahun sama dengan berapa tahun? Kita nampak di sini ada 2 unit terlibat. Namun unit yang perlu kita tukar adalah abad. Abad akan tukar ke tahun. Jadi di sini rumusnya tidak sama lagi. Rumusnya adalah 1 abad sama dengan 100 tahun, sebab kita melibatkan 2 penukaran unit di sini, iaitu abad tukar ke tahun. Jadi ikut di sini abad tukar ke tahun adalah darab 100. Jadi murid kena ingat, apabila kita tulis dalam ayat matematik adalah 2 abad darab dengan 100 tahun. Jadi sifar 100 ni senang sahaja, sebab kita akan tambah kosong pada 2. 1 darab 2 adalah 2. Jadi ini akan membawa jawapannya 200 tahun. Namun ini bukan jawapan yang terakhir, sebab kita nampak ada 9 tahun lagi di belakang sini. 9 tahun ini adalah tidak payah tukar, sebab ia melibatkan unit yang sama, tahun ke tahun. Jadi kita hanya tambah 9 tahun saja. Ini akan membawa jawapan kita kepada 209 tahun. Jadi ini akan membawa jawapan kepada 2 abad 9 tahun sama dengan 209 tahun. Baiklah, kita akan lihat soalan yang terakhir yang lebih susah sikit, melibatkan penukaran abad, dekad ke tahun, melibatkan 3 unit di sini. Kita lihat soalannya, 6 abad 4 dekad sama dengan berapa tahun? Jadi sekiranya kita lihat di sini ada 2 unit yang terlibat, iaitu unit abad tukar ke tahun dan unit dekad tukar ke tahun. Jadi murid mesti cerai untuk 2 bahagian buat. Kita akan buat bahagian abad tukar ke tahun terlebih dahulu. Jadi ini akan melibatkan rumusnya 1 abad sama dengan 100 tahun. Kita tengok tips di sini. Abad tukar ke tahun adalah darab 100. Jadi untuk bahagian pertama 6 abad, kita akan melibatkan 6 abad darab dengan 100 tahun. Ini akan membawa jawapan kepada 600 tahun. Jadi untuk bahagian yang kedua yang melibatkan dekad. Okey, jadi murid jangan ingat dekad ni tak payah tukar. Perlu ditukar sebab kita nak tukar kepada tahun. Okey, untuk dekad tukar ke tahun, rumusnya 1 dekad sama dengan 10 tahun. Kalau ikut tipsnya, dekad tukar ke tahun adalah darab dengan 10. Jadi untuk bahagian yang kedua melibatkan 4 dekad ni, kita perlu darab dengan 10 sama dengan 40 tahun. Setelah murid dapat 2 jawapan ini, murid perlu gabungkan untuk tambahkan jawapan ini, iaitu 600 tahun akan tambah dengan 40 tahun. Ini akan membawa jawapannya kepada 640 tahun. Jadi cikgu harap murid dapat faham soalan ini yang melibatkan 3 unit tidak sama. Jawapannya adalah 6 abad 4 dekad sama dengan 640 tahun. Sekiranya murid tidak faham soalan ini, murid boleh ulang balik tonton video ini. Jadi cikgu harap murid dapat menguasai kemahiran hari ini melibatkan pertukaran unit abad, dekad ke tahun. Kita akan jumpa dalam video tutorial yang akan datang. Bye.